mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku. Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Sayangku mohon jangan tolak cintaku. Jiwa ragaku ini hanya untukmu. Aku rela berkorban demi cintamu itu. Biarlah orang berkata apa. Hai, Assalamualaikum. Suka. Ya? Kita kat mana? Okey, sekarang kita dekat Mairin Mall, Bukit Mentajam, Pulau Pinang, yang mana kami akan hadiri majlis perkahwinan mantan Ketua A40 bagi sesi 2021 iaitu Abang Ifan. So, kalau korang nak tahu macam mana suasananya, jom. Jom. Aku ingin jadi teman nyaman tanpa kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang punah. Saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Okay, Alhamdulillah selesai sudah majlis perkahwinan mantan kelab Taha iaitu Abang Ifan. Semoga jodoh untuk saudara Ifan dan juga pasangannya berpanjangan hingga ke jannah, insya-Allah. Amin. Amin. Bye.